Indonesia mampu bertahan daripada impak ekonomi akibat lonjakan harga minyak. Kenapa kita kena? Indonesia relax je. Why? Dia penduduk lagi ramai lah. Lagi banyak kenderaan. Yap, pengamat Malaysia malu sama Indonesia saat melontarkan kritik keras terhadap kebijakan pemerintahnya yang menaikkan harga bahan bakar minyak di tengah tekanan ekonomi global. Kebijakan tersebut dinilai memperburuk beban hidup masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah, sehingga memicu gelombang ketidakpuasan publik. Di berbagai forum dan media sosial, kemarahan rakyat semakin terlihat dengan banyak pihak menilai pemerintah kurang sensitif terhadap kondisi ekonomi domestik yang sedang tidak stabil. Menariknya, kecaman diarahkan ke negaranya, tapi di sisi lain justru memuji langkah Indonesia yang memilih untuk tidak menaikkan harga BBM hingga akhir tahun. Sejumlah media Malaysia menilai langkah Indonesia sebagai kebijakan yang berani dan berpihak pada rakyat, terutama di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat konflik geopolitik seperti ketegangan antara Iran dan Israel. Kebijakan ini dianggap mampu menjaga daya beli masyarakat sekaligus menahan laju inflasi dalam negeri. Indonesia mampu bertahan daripada impak ekonomi akibat lonjakan harga minyak yang didorong oleh konflik Asia Barat sehingga 10 bulan tanpa perlu memotong subsidi bahan api. Menteri Penelaras Hal Ehwal Ekonomi Airlangga Hartarto pada Isnin memaklumkan subsidi bagi diesel dan bahan api lain akan diteruskan sehingga akhir tahun 2026. Ingat kita negara pengeluar minyak. Betul? Betul tak? Kita negara pengeluar minyak. Indonesia masih mempunyai ruang fiskal yang mencukupi selepas membuat keputusan untuk mengekalkan harga bahan api bersubsidi tidak berubah sehingga akhir tahun walaupun harga minyak global meningkat berikutan konflik di Asia Barat. Ketua Pakar Ekonomi Asia Timur dan Pasifik Bank Dunia Aditya Matu berkata kedudukan fiskal Indonesia kekal agak kukuh dengan defisit 2025 direkodkan di bawah 3% daripada keluaran dalam negara kasar dan hutang kerajaan pada sekitar 40% daripada KDNK. Aditya berkata Indonesia menunjukkan kecenderungan ke arah fiskal yang berhemat dan dengan itu mempunyai kapasiti untuk terus memberikan sokongan melalui subsidi tenaga. Bagaimanapun, Aditya menegaskan subsidi harus disasarkan dengan lebih baik bagi menjangkau kumpulan berpendapatan rendah serta segmen kelas pertengahan yang terdedah. Sokongan juga perlu diberikan kepada perniagaan kecil dan sebahagian daripada segmen perusahaan sederhana untuk mengurangkan tekanan ekonomi. Beliau juga menggesa penambahbaikan dalam mekanisme penyampaian subsidi bagi mengelak beban fiskal jangka panjang yang berlebihan. Batu, siapa saja cakap, kita kena fikir dan kita kena tengok sekeliling kita. Kenapa Indonesia tak naik? Guys, kalau isu global, Selat Hormuz ditutup, okey, so kenapa kita kena Indonesia relax je? Why? Dia penduduk lagi ramai lah. Lagi banyak kenderaan. Lagi banyak pada 200 juta tau. Kenapa? Apa Indonesia minyak dia lalu dekat Selat mana? Samalah juga. Dan kena ingat, Indonesia tak ada minyak. Dia tak macam kita. Kita ada minyak. Malaysia negara pengeluar minyak, guys. Indonesia adalah Pertamina, tak sama macam kita. So cuba kita fikir macam mana Indonesia boleh kekalkan subsidi sampai hujung tahun. Kita ni pula non kunyit bagi tahu minyak bulan 6 tak tahu cukup tak cukup. Logik ke? Guys, come on. Ada 5,700, ada 2,500 ni. Logik ke? Fikirlah. So cakap jangan percaya. Tapi saya minta kita ni gunakan kebijaksanaan kita berfikir. Singapura tak ada kecoh pun pasal harga minyak. Pada dia langsung tak ada minyak, beli dengan kita. Fikirlah guys. Kita macam cakap lah, kita import 30%, tapi 30% tu pun bukan semua ikut Selat Hormuz. Ada daripada Brunei. Semua ada sikit-sikit. Apa masalah dia? Nak selamat. Kalau tanya saya, nak selamat, ambil daripada Iran lah.
Ambil daripada Iran. Semalam buat pertama kali dalam masa 7 tahun. Okey, apabila Iran dikenakan sekatan ekonomi, sekatan minyak dia tak boleh jual, negara India stop beli minyak daripada Iran. Sebab India ni kan dia US, takut sangat dengan US, so dia stop beli minyak daripada Iran. Semalam buat pertama kali kapal daripada Iran hantar minyak ke India. First time dalam masa 7 tahun India beli minyak dengan Iran. So kalau setelah Hormuz kecoh pun semua, kita beli dengan Iran, apa masalah dia? Guys, kita tak pandai betul, tetapi kita fikirlah mesti ada solution. Sebab Tun Mahathir bagi tahu, setiap masalah mesti ada jalan untuk selesaikan masalah. So kalau India dah boleh beli daripada Iran, kenapa kita tak boleh beli daripada Iran pula? Sampai non kunyit bagi tahu, UAE brother, you 3 years 5 years, pergi mampus lah. Kalau UAE dia tak boleh jual, kita belilah dengan Iran. Apa masalah dia? Betul tak? Boleh pergi cek tengok, dalam masa 7 tahun, this is first time India beli minyak daripada Iran. Sebab dah habis sekatan, dah tak ada sekatan kan. Come on lah guys, dia bukan pasal kita ni. Saya faham, macam saya ulang banyak kali lah, bukanlah saya cakap dia ni semua benda dia tahu. Tak, dia pengalaman aku ni. Sebab aku kenal non kunyit ni siapa. Aku tahu dia nak apa, dia nak buat apa, aku tahu. Cerita pasal darurat ni bukan sebaru cakap hari ni, bukan minggu lepas. No, 2023 saya dah bagi tahu dah. Mangkok ni nak buat darurat. Sebab apa? Sebab dia tak menang pilihan raya. Saya letak diri saya dan non kunyit. Aku letak diri aku non kunyit. 2023, 2022. Lepas dia jadi Perdana Menteri tu, sebincang ejak ngamal kat rumah ni dengan seorang lagi tu. Okey, macam mana aku nak kekalkan kuasa? Aku tak menang pilihan raya ni. Darurat. Cuba sekarang ni nampak ni, dia dah try. Now digunakan krisis global. Guys, jangan percaya fikir ada ni Indonesia guys. Orang Indonesia ketawa dengan kita, Malaysia negara pengeluar minyak. Minyak tak cukup, apa kejadahnya? Fikirlah. Fikir. Baik, jangan masuk perangkap lah. Itu je saya minta, jangan masuk perangkap. Sebab apa? Saya bagi. Dari sini kita bisa tahu bahwa keputusan Indonesia tersebut kemungkinan didukung oleh kondisi fiskal yang relatif kuat dan pengelolaan subsidi energi yang lebih terukur. Mereka menilai bahwa stabilitas keuangan negara menjadi faktor kunci yang memungkinkan Indonesia menahan kenaikan harga BBM, berbeda dengan Malaysia yang dinilai memiliki ruang fiskal lebih terbatas. Sorotan ini sekaligus menjadi perbandingan menarik di kawasan tentang bagaimana dua negara bertetangga merespons tekanan ekonomi global dengan pendekatan yang berbeda.